pada malam 30 Julai 2008, sebuah bas Greyhound meluncur tenang di tengah padang rumput Kanada. Di barisan belakang, seorang pemuda, Timothy McLean, baru habis kerja Carnival, duduk dengar lagu, senyum sendiri. Tapi beberapa menit kemudian, suasana berubah jadi neraka. Lelaki di sebelahnya, Vince Lee, tiba-tiba keluarkan pisau besar dan tikam Timothy berkali-kali tanpa sebab. Penumpang menjerit, lari keluar. Pemandu kunci pintu, tinggalkan Lee terperangkap dalam bas. Apa yang jadi lepas tu tak pernah dilupakan rakyat Kanada. Lee potong kepala Timothy, tunjukkan pada semua orang melalui tingkap dan mula makan bahagian tubuh mangsa. Bila polis tiba, dia tenang saja, tak melawan, tak menyesal. Rupanya Vince Lee sakit mental, skizofrenia. Dia dengar suara yang suruh dia bunuh. Mahkamah putuskan dia tak bersalah secara jenayah dan dihantar ke hospital psikiatri, bukan penjara. Tahun 2017, dia dibebaskan sepenuhnya dengan nama baru, Will Baker. Kes ni kekal antara paling kejam dan paling kontroversi dalam sejarah Kanada. Soalan yang masih menghantui ramai orang sampai hari ini, kalau kau keluarga mangsa, adakah kau boleh terima keputusan tu?